saya berasa sedikit duka cita kerana nak menghantar CPO yang disaingi oleh rakyat Pulau Pinang. Hari ini hari terakhir beliau bertugas sebagai CPO Negeri Pulau Pinang, dan saya ingin ucapkan terima kasih atas semangat, atas kawalan rapi yang dibuat oleh Dato' CPO yang membolehkan Pulau Pinang setiap tahun mencatat penurunan kadar indeks jenayah. So bagi pihak rakyat Pulau Pinang, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dato' Abdul Rahim Heavy, bahawa pintu kerja saya sentiasa terbuka, dan yang paling penting sekali ialah hati rakyat Pulau Pinang sentiasa terbuka untuk Dato' CPO. So sebagai satu kenangan, saya akan bagi sedikit cendera hati, tapi sebelum ini mungkin ada pesanan-pesanan terakhir oleh Dato' CPO kita. Yang Abang Muhammad CM Pulau Pinang, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih, di mana tempoh perkhidmatan saya sebagai Ketua Pilihan Negeri sejak daripada 3 Ogos 2019 sehingga hari ini ialah 3 tahun 3 bulan di Pulau Pinang ini. Dan Pulau Pinang tidak asing lagi Yang Berhormat kepada saya, di mana saya pernah bertugas ketika awal tahun 1990 sehingga 1999, dan second tour ialah 2019 sehingga 2016. Dan sepanjang perkhidmatan saya sebagai CPO Penang, CPO Penang, saya rasa bangga kerana saya mempunyai hubungan baik dengan kerajaan negeri dan tidak ada apa masalah. Sekiranya ada apa-apa masalah dan isu, saya biasa mendapat pandangan dan juga perbincangan dengan pihak kerajaan negeri, terutama sekali Yang Berhormat. Jadi kerajaan Pulau Pinang tidak menepikan PDRM Pulau Pinang, dan kita 100% support kerajaan negeri Pulau Pinang sehingga dapat menurunkan kadar jenayah yang cukup baik. Saya harap di masa-masa akan datang juga dapat menurunkan kadar jenayah dalam keadaan yang cukup baik demi ketentraman, keselamatan, kesejahteraan rakyat Pulau Pinang. Apa yang saya menarik perhatian di sini ialah dari segi bantuan kerajaan negeri yang cukup membantu pihak PDRM ialah dari segi CCTV. CCTV inilah dalam satu yang disediakan oleh kerajaan negeri, yang disediakan oleh Yang Berhormat, membantu dari segi pencegahan jenayah, dari segi traffic control dan sebagainya. Dah 275 CCTV yang kita ada, dan akan ditambahkan lagi saya rasa dalam kawalan keselamatan, kawalan jenayah, perilaku jenayah, crowd dan sebagainya tidak akan menimbulkan masalah. Dan saya heran, hari pertama saya report 1 murder case. Bila saya nak keluar ini 1 murder case. Maknanya dia betul-betul penutup bagi saya. Itu kita kena accept lah. Lalunya kalau tukar leader ni dia akan macam tu, Yang Berhormat. So once again, terima kasih Yang Berhormat. Saya proud dengan Yang Berhormat, dan kekalkan hubungan di antara PDRM Penang walaupun saya tidak ada, dan pengganti akan berjumpa dengan Yang Berhormat untuk membincang dari segi keselamatan, keteraman dan juga dari segi perilaku jenayah dalam keadaan yang terbaik bagi Pulau Pinang. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hek Manis, sejak berkhidmat di Penang, mungkin boleh ceritakan sikit Dato' Sri? Personal ke apa ni? Dalam tugas. Tugas. Okey. Ini satu yang menggusarkan saya, dan Yang Berhormat tadi pun saya tanya saya bila nak selesaikan. Ini adalah OPGLA melibatkan Myanmar. Kes ini telah pun menjadi kegusaran rakyat Pulau Pinang sepanjang 6 bulan, 7 bulan. Kalaulah kes ini tak dapat diselesaikan, makna saya as a CPO gagal sebagai Ketua Pilihan Negeri. Tapi kita bersyukur Yang Berhormat, segala-galanya selesai dalam keadaan yang baik, dan selepas buat tangkapan 32 orang itu telah pun dituduh di mahkamah,
yang not enough evidence, pihak pengarah perundangan negeri mengambil tindakan alternatif di bawah poka dan sebagainya. Sekarang dah itulah satu kenangan dan satu proud untuk saya, kepercayaan dan menjadi satu inilah sebab kita menjadi kebesaran masyarakat. Publik takut dikelar, dipotong, dikelar, dipotong, dikelar, dipotong, dikelar, dipotong. Dah berapa ramai, dekat 30 lebih body yang kita dapat, akhirnya kita dapat selesaikan. Selepas daripada kes itu, dah sekarang ni dah tak ada. Yang ni yang ocak-o ni biar tak ada lah tahu ocak-o. Ini yang hitam pukul hitam ni dia biar masalah. Yang jahat pukul jahat ni biar pergi bagi jalan itu dia menolong kerja polis. Lah je. Itu dia menolong kerja saya lah. So itu yang untuk personal ni saya cerita sikit lah, boleh? Boleh, sila. 2 minit. Sila. Saya tak boleh lupa apabila driver tinggalkan saya. Ada satu hari, saya buka pintu, saya tutup balik. Dia pun jalan. Sampai sore tadi dia tengok saya tak nak belakang. Terus masuk stop. Ada satu CPO kena tinggal. Itu cerita story yang sebenarnya. Yang lain tu biasa lah. Tapi banyak yang kenangan-kenangan manis. Terima kasih banyak-banyak. All the best to you. Thank you. Okay. Ini CPO nak berikan kepada saya ucapan terima kasih. Ini sinonim dengan Pulau Pinang. Pusing. Okay, thank you yang mohon. Thank you, Paul.